Abang cari apa bang? Remeh? Banyak dapat? Ha? Sejak bila bang cari ni? Baru petang ni je. Baru petang ni? Weh, banyak dah. Cuba tengok dalam timba tu. Oh, banyak juga. Ini nak buat apa bang? Abang nak jual ke ni? Buat sop? Sedap tu. Selain daripada masak sop, masak apa yang sedap? Masak lemak? Masak cili api boleh tak? Boleh. Kalau goreng? Iya ke? Kau makan gitu aja tak boleh ke? Boleh. Boleh, tak salah kan? Salah. Kalau salah kena tangkap polis. Salah lah. Ini tak curi ya? Ini tak curi ni satunya. Ini kawasan larangan ke kawasan apa ni bang? Ada larangan lah. Tak ada larangan? Tak ada ambil permit ke ambil benda ni? Ada. Tak ada? Nampak gaya ni macam tempat ini laut ni kena patutnya orang angkat ikan ke cari kerang ke dia ada permit bang. Ikan kat laut. Ini kat tepi je. Tepi laut. Oh, tapi bang orang cari kerang tu dia kena permit ke bang? Itu kerang, ini bukan kerang. Ini bukan kerang ke? Ini bukan kerang, ini remis. Ini remis. Aku Kerang ingat kerang. Yang kerang bulu tu macam mana bang? Kerang bulu. Ha? Dia kena permit tak? Kerang bulu tak ada lah sini. Tak ada? Oh, kalau nak cari kat mana bang? Cari kat Intan ada lah. Kat Intan? Kat market? Sekilo agak-agak berapa ringgit bang? Tak. Tak tahu. Pernah makan. Ini abang selalu jual ke benda ni? Makan je. Hari-hari cari ni? Hari-hari, baru ini je. Baru ini hari ya? Oh, mana abang tahu tempat ni ada binatang ni? Tak tahu lah ni, korek-korek. Korek-korek. Tengok ada. Ada dapat mimpi ke apa malam datang mari cari benda ni? Mimpi. Tak ada mimpi? Pasir aja. Korek-korek pasir cari-cari umpan kot. Ya, cari umpan. Cari umpan buat mancing ikan. Oh, tiba jumpa pula benda ni. Oh, itu yang Umpan tak ada, ikan tak dapat, ini pun dapat. Jadi jadi malam ni lauk siput ni lah. lauk. Dan ini je lah, besok lah kot masak. Besok masak besok. Tapi tak mati ke benda ni? Tak mati. Ha? Tak mati. Kalau mati pun tak apa. Ya. Tempat ni orang tahu tak tempat ni ada benda ni? Ha? Tahu? Besok ramai dah orang cari tapi aku tengok sini abang seorang aja yang Ini hari korek. apa? Ini hari Isnin. Oh, hari Isnin cuti dia pun. Abang tak cuti? Tak. Ya. Sekolah. Tak. Oh, abang dah habis sekolah ya? Dah habis sekolah dah. Sampai tengah berapa bang? Tingkat 1. Tengah 1. Habis pun tingkat 1. Tak habis pasal cikgunya mati. Bukan cikgunya mati, cikgunya gila. Oh, cikgunya gila. Habis? Ada cikgu gila ke? Ada. Itu sebab abang tak lanjutkan pelajaran ya? Ada, takut. Cikgunya gila. Habis selain daripada cari benda ni, abang kerja apa? Ada kerja, nganggur. Nganggur? Makan tidur ke? Tak. Tidak? Makan tak boleh tidur. Oh, makan tak boleh tidur. Ya, betul tak? Ya juga. Mana ada makan tidur. Jadi, abang ni agak-agak lama lagi ke habis mencari ni? Weh, Sampai malam bang? salah. Hah? Ada berapa? 5 kot. Pukul 5 petang? 5 petang? Penuh timba tu balik lah. Oh, agak-agak kalau penuh timba ni berapa kilo bang? Ada 5 kilo? Tak ada? Oh, Makan. ini kalau ada orang nak beli ni abang jual tak? Dia tak jual. Tak jual? Makan sorang-sorang? Seorang. Oh, anak bini abang macam mana? Ada. Dia tak suka? Dia bagi makan ini je. Makan Kenyang. siput ni aja? Iya ke? Kalau bandingkan dengan siput lain, siput apa tu? Siput Siput sedut? babi besar sikit. Sedap mana dengan siput babi? Ha? Babi orang tak makan. Oh, orang tak makan. Babi makan ni? Babi makan. Oh, gitu ke? Oh, tak apalah bang. Terima kasih bang.